Hello guys, Assalamualaikum and very good morning. Welcome back to my channel. Alright gang, so video kali ni aku nak share sedikit dengan korang apa modification yang telah aku buat dekat motor aku ni. So, jom tunjuk ke korang. So, tak ada benda yang gempak sangat pun. Cuma aku dah tukar exhaust Aku dah tukar kepada CJ Epo exhaust, alright. Dan aku juga tukar, memang tak nampak lah kan. Aku tukar air filter dan juga aku masuk sebenarnya ECU tune boss. Okay, so sekarang ni kita nak tengok performance motor ni macam mana. Ada sedap ke tak ada sedap? Let's go.